Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, benar atau palsu. Okey, first kali kita tengok pernyataan dia. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 lebih besar daripada 5 kuasa 2. So, 2 kuasa 2 kat sini. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 lebih besar daripada 5 kuasa 2. So, kat sini kita kena selesaikan lah. Okey, cikgu selesaikan. So, 4 tambah dengan 9 lebih besar daripada 25. So, kat sini 13 lebih besar daripada 25. So, statement ni salah ataupun palsu. Tapi dia gabung dengan perkataan dan. So, dan pelajar take note dan. Kalau dan, dia dua-dua statement mesti benar. Baru dia jadi benar. So, kalau statement yang kedua kat sini. Negatif 24 lebih kecil daripada negatif 0.5. So, statement ni benar. Tapi salah satu dah palsu. So, jawapan dia ialah palsu lah. Palsu. So, cikgu tulis kat sini. Palsu. Okay, jadi pelajar, kalau pelajar nak faham, dia makin ke kiri, dia makin kecil. Negatif 24. Kat sini, negatif 0.5. So, makin ke kiri, makin kecil. Makin kecil. So, statement ni benar. Benar. Okey, settle soalan yang pertama. 1A1. Okey, cikgu tulis di ruang jawapan palsu. Okey, kita tengok yang kedua. Sebilangan. So, dia ada ayat dekat sini sebilangan. So, bila ada ayat sebilangan, dia ada dua. Sama ada sebilangan ataupun semua lah. Kalau sebilangan nombor genap, ialah gandaan 7. Gandaan 7, so 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya lah. Okey, kat sini kita tengok gandaan 7 ni ada sebilangannya ialah ada nombor genap. So, bila nombor genap, so statement ni ialah benar. So, pelajar jawab soalan ni benar. So, settle untuk soalan 1A. Kita pergi pada soalan 1B. Okey, 1B soalan tulis songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Okay, yang ni selalu pelajar. Selalu cikgu mention pada pelajar. Jumpa songsangan kontrapositif, kita guna formula IR. Okey, so IR cikgu tunjuk sikit kat sini. Pelajar tulis IR. Okey, pelajar biasakan buat anak panah. Songsangan ambil daripada implikasi, kontrapositif ambil daripada akar. I ni apa? I ni implikasi. Jika P, maka Q. So, ni soalan lah. Tulis songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut ni. Implikasi. Jika P, maka Q. Ni ialah implikasi. Kalau akas, jika Q, maka P. Kalau songsangan dekat sini pelajar, tengok songsangan. Ambil daripada implikasi. Tapi tambah perkataan, bukan. Jika bukan P, maka bukan Q. Okey, maksudnya jika bukan P. Kalau songsangan ni, jika bukan P, maksudnya jika, kalau ni, dia lebih besar. So, kalau kita nafikan dia lebih kecil atau sama. Jika N lebih kecil atau sama dengan 12, maka lebih besar akan jadi lebih kecil atau sama dengan 7. Okey, kontrapositif kita ambil daripada akas. Jika bukan Q, maka bukan P. Maksudnya bukan Q. Maksudnya kat sini jika N lebih besar akan jadi N lebih kecil atau sama dengan 7. Maka N lebih kecil atau sama dengan 12. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Sangat mudah. Kita pergi pada soalan yang kedua.
Okey, soalan yang kedua, jadual satu menunjukkan nilai bagi fungsi. So, kita ada satu fungsi kat sini. Okey, pelajar kena tengok Yang ni ialah fungsi salingan lah. Ini fungsi salingan. Okey, so fungsi salingan ni kita just plot saja graf lah. Okey, kita plot graf Soalan yang kedua ni dia mudah sikit. Okey, kita plot dulu. Okey, -6, -3. So, yang pertama dulu -6, -3. So, kat sini lah. -6, -3. So, cikgu plot kat sini. Okey, seterusnya cikgu kecil sikit lagi. So, yang ni pelajar just plot saja -3, -6. So, -3 sini, -6 sini lah. Okey, seterusnya -2, -9. So, kat sini. -2, -9. Okey, dan kita ada -1, -18. So, -1, -18 kat sini. Okey, so kita settle yang pertama Pelajar just cantum slow je. Okey, so slow. Pelajar akan dapat graf salingan lah. Okey, seterusnya. Di kat sini dah settle kan. Okey, so 118 pula. So, kat sini 118. Okey, 29. So, kita ada 29 kat sini. Kita ada 36 kat sini. Kita ada 63. So, 63 kat sini. So, just cantum saja. Okey. So, settle soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, cikgu prefer bulat Kalau pangkal, kalau pelajar tak lalu kat situ ni salah Kenapa cikgu suka buat bulat? Sebab bulat janji dia mudah bersentuhan macam tu. So, yang ni kita terima jawapan dia. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni gambar segitiga lah. Okey, pelajar satu menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak. Okey, PQT dan RST. Garis QR. TQRT ialah garis lurus lah. So, dia dah bagi dekat sini panjang TS berapa? Panjang TS kat sini 3. QT tu 8. So, QT ni ialah 8. So, 8 kat sini dia ada sama dengan macam ni Okey, bermakna kat sini 4, kat sini 4 lah. Dan PT dia dah bagi 10. PT kat sini dia dah bagi 10. Okey, hitung panjang PQ. Soalan ni nak cari panjang PQ. PQ ni ialah teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras Okey, cikgu lukis balik gambar dia. Okey, so kat sini 10, kat sini 8. Automatik kat sini pelajar mesti tahulah. Pelajar mesti tahu kat sini 6 lah. Okey, ataupun kita kena tunjuk pengiraan sebab ada 2 markah. Kat sini ialah hypotenuse. Kita tahu cikgu andaikan ni X lah. Maksudnya X kuasa 2 sama dengan kalau ada hypotenuse, mesti hypotenuse tolak dengan sisi yang ada. So, X kuasa 2 sama dengan 100 tolak dengan 64, 36. So, kuasa 2 buat ke sebelah. Okey, so punca kuasa 36. So, X ni ialah 6. Pelajar tunjuk. Tunjuk di ruang jawapan lah. Dekat A ni. Okey, seterusnya kita cari B. Okey, B sudut RST. Kat mana sudut RST? RST. So, sudut kat sini lah kita nak cari. So, kat cikgu ada gambar segitiga macam ni. Okey, cikgu nak cari sudut sini. So, kat sini ada 3, kat sini ada 4. So, nak cari theta. So, yang ni guna apa-apa saja formula trigo boleh So, formula trigo saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, so cikgu nak guna formula yang cikgu ada tentangan dengan sebelahan. So, cikgu guna tangent lah. Paling mudah sekali tangent.
Okay, so tangent So tangent theta sama dengan tentangan persebelahan. So 4/3. So theta tangent bagi sebelah shift tangent lah ataupun tangent inverse. 4/3. So kita dapat shift tangent. Okey, 4/3. So pelajar akan dapat 53.13. 53.13. Okey, untuk soalan macam ni pelajar nak guna apa-apa saja formula pun boleh. Okey, cikgu nak bagi tips sikit untuk soalan ni. Sepatutnya pelajar kena hafal lah segitiga ni. 3, 4, 5. Okey, dan kita ada 6, 8, 10 dan lagi satu kita ada 5, 12 dan 13. Patutnya pelajar kena hafal lah 3 segitiga ni mudah. Kat sini 3, kat sini 4, kat sini 5 Kalau nak guna formula sin pun boleh. Sin tentangan per hipotenus. Boleh juga. Okey, so settle untuk soalan yang ketiga. Pelajar boleh cuba nanti komen di ruangan komen lah. Okey, pergi pada soalan yang keempat. SMK Bestari menganjurkan satu lawatan sambil belajar ke Pusat Sains Negara di Kuala Lumpur. Okey, sebuah bas dan sebuah van digunakan. So, ada satu bas, ada satu van digunakan untuk lawatan itu. Raja 2 menunjukkan gambar Raja van 50 orang murid. So, total semua sekali 50 orang murid. Okey, daripada 3 buah organisasi yang terpilih untuk menyertai lawatan. Okey, diberi set semester, dibagi set semester, dibagi set S. Ialah ahli persatuan silat. So, S persatuan silat. M ahli kelab masakan dan P ialah pembimbing rakan sebaya. Diberi bahawa van dikhaskan untuk murid. So, van ni dikhaskan untuk murid daripada pembimbing rakan sebaya sahaja. Dekat sini dia ada perkataan sahaja Bila ada perkataan sahaja, dia tak boleh campur dengan orang lain. So, pada rajah di ruang jawapan, lorikkan rantau yang mewakili murid yang menaiki van tersebut. So, van ni pembimbing rakan sebaya sahaja yang inilah yang kita lorik ni. Okey, yang ni sahaja. Okey, ataupun dekat ruang jawapan dia dah bagi So, kita lorik di sini sahaja. Okey, settle untuk soalan A. Okey, kita pergi pada soalan B. Nyatakan dalam sebutan X. Bilangan pembimbing rakan sebaya dengan pembimbing rakan sebaya yang juga merupakan ahli kelab masakan. Okey, pembimbing rakan sebaya P lah dan masakan. So, yang ni yang bersilang dua ni Okey, so kita ada X dan 8 lah. Okey, so jawapan kita X tambah dengan 8. Okey, ataupun 8 tambah X pun sama sama juga. Okey, seterusnya. Cari bilangan ahli persatuan silat dan ahli kelab masakan sahaja. Okey, kalau kat sini kita tengok persatuan silat dan kelab masakan sahaja. Dia ada perkataan sahaja lagi ni. Ni ada perkataan sahaja. So, silat dan masakan sahaja yang ni lah. X tambah 2. So, X tambah 2. Okey, cuma soalan ni, dia nak bilangan. Bila dia nak bilangan, kita kena carilah nilai X tu. Okey, total set semester sini ialah 50 So, 50 cikgu tulis. Maksudnya, kita tambah semua sekali. Okey, cikgu tambah 6X tambah dengan X, 7X. 7X tambah X, 8X. 8X tambah 3X. So, kita akan dapat 11X lah. Tambah. So, kita tambah nombor saja. 2 tambah 5, 7. 7 tambah dengan 8, 15. 15 tambah 2, 17. So, sama dengan 50. So, dekat sini pelajar selesaikan. Pelajar akan dapat X. Berapa nilai X? Kat sini X kita akan dapat 3. Okey. So, bila dah dapat 3,
Soalan dia tanya, okey, silat dan masakan sajalah. So, X tambah 2. Jadi, X tu dah tahu dah 3. So, 3 tambah 2 ialah 5. So, pelajar tulis kat sini 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, settle soalan yang keempat. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima. Puan Rosmi memilih X murid perempuan dan Y murid lelaki. Okey, kalau soalan ketaksamaan biasanya cikgu akan minta pelajar tulis balik. X tu siapa? X tu ialah perempuan. So, perempuan. So, Y tu ialah lelaki. Okey, kena tulis macam ni. Supaya kita tak salah. Rajah menunjukkan. Okey, jadual 2 menunjukkan maklumat penyertaan. Okey, pertandingan choir. So, dekat sini kita tengok bilangan murid perempuan. So, dia sebut perempuan dulu. Okey, so bila perempuan, kita tahu kat sini X. Sekurang-kurangnya. Bila jumpa sekurang-kurangnya, mesti lebih besar atau sama dengan 2 murid lelaki. So, 2 Y. Okey, so ni jawapan dia. Dan pelajar, kalau soalan macam ni, biasanya cikgu akan minta pelajar tulis Y dekat depan lah. So, 2Y lebih kecil atau sama dengan X. So, settle untuk soalan satu markah. Soalan tulis satu ketaksamaan ni. Okey, dalam jadual. So, kita dah buat. So, satu markah. Okey, seterusnya. Syarat kedua bagi penyertaan pertandingan choir ditunjukkan dalam rantau yang berlorek. Ini syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama. Ini syarat kedua. Okey, dia tunjuk dalam rantau yang berlorek. Tulis dalam perkataan. So soalan ni dia nak tulis dalam perkataan. Ini sama macam soalan SPM tahun lepas. Okey, so kalau dalam rantau yang berlorek ni macam ni lah. Okey, ni kita tahu ketaksamaan dia. So, kalau macam ni, ketaksamaan dia X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 30. Selalu cikgu pesan pada pelajar, kalau kita nampak macam ni 30 ni ialah nilai maksimum ni. 30 ni nilai maksimum. So, kalau kita jumpa graf, kita lukis macam ni. 30, so 30 macam ni. Kita garis dan lebih kecil lorek belah bawah. Sama cara gambar macam ni. Ini selalu cikgu pesan pada pelajar. Okey. Cuma dalam soalan kali ni, dia nak dalam perkataan. Dalam perkataan, kita kena nyatakanlah macam ni. X tambah Y. Maksudnya jumlah X apa? X perempuan. Perempuan. Okay, dan lelaki. Kita jumpa lebih kecil atau sama ni. Maksudnya selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. 30 dah buat dalam satu ayat. So, settle untuk soalan B. Okey, seterusnya. Pada graf yang sama, okay, lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear dekat A dan B tadilah. So, dekat tadi, kita dah dapat yang tadi, 2Y lebih kecil atau sama dengan X. So, yang ni kena buat. Jadi dah ada, yang ni kena buat. Nak buat dia, buat jadual nilai lah pelajar. X kosong, Y kosong. X ni ambil yang paling senang nak kira. X 20 lah kat sini. Cikgu ambil X 20. Kat sini kita ganti 20. Maksudnya 2Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 bahagi 2 dapat 10. So 10. Plotkan. Kosong kosong. Kat mana kosong kosong? Kat sini kosong kosong. Kat mana 20 10? Kat sini 20 10. Gariskan pelajar. Okey, yang ni lebih kecil daripada bawah. Ini jawapan pelajar. Kena tunjuk pada graf. Tarik soalan ni. Okey, so settle
soalan yang kelima. So next video juga akan sambung dengan soalan yang keenam.